Ada bajet kecil, kita beli kecil. Minimum pembelian DMA 0.25 gram je. Beli dulu. Cuba beli dulu. Belajar dulu akad penghantaran. Kita fahamkan tu proses tadi, barulah kita nak promosi pada sahabat-sahabat. Barulah kita nak promosi kepada kawan-kawan. Kita buat pre-order, kawan tu nak cepat. Kita pun dah kita pun dah tak tahu nak dapat mana barang tu. Itulah cakap, abang pun dulu belajar dulu cara beli. Lepas tu nak buktikan keturunan emas tadi masuk Rahnu. Sebab apa? Rahnu je yang ada alat nak cek keturunan tadi. Kita nak beli tak mampu dek, oi. 5,000, 10,000, baik aku beli emas. Belajar proses ni. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun hari-hari ada je customer beli dengan abang pre-order. Pre-order ni maksud dia apa? Customer bayar dulu, duit tadi abang uruskan dengan kilang hantar sampai rumah abang, customer ambil dengan abang. Itu saja. So abang makanlah untung runcit, untung atas angin, modal air liur. Dan sebenarnya semua orang boleh buat. Bukan abang pun boleh buat, tuan-tuan dan tim-tim abang pun sekarang ramai dah buat. Alhamdulillah, dah boleh dapat pendapatan, boleh tambah simpanan, boleh tambah emas. Okey, yakinlah dalam sunnah pasti ada kejayaan. Yes.